Ada yang tanya, boleh tak rumah pertama rumah lelong? Sebenarnya Melissa tak galakkan korang beli rumah pertama sebagai rumah lelong. Rumah pertama memang syok sebab murah kan? Tapi rumah lelong adalah rumah yang sangat berisiko. Jika anda tak tahu cara permainannya, duit deposit anda mungkin akan hangus begitu saja. Masalah rumah lelong ni ialah dia punya limitation untuk selesaikan urusan tu dalam 90 hari ke 120 hari. Amatlah ketat sebenarnya. Lagi satu masalahnya ialah kalau rumah itu ada caveat. Bila ada caveat, segala transaksi susah nak teruskan. Peguam ataupun owner baru dia kena runding dengan orang yang letak caveat tu. Kalau orang yang letak caveat tu dia cakap sekian baru saya nak keluarkan caveat, pembeli baru itu kena fulfill. Kalau tidak, transaksi ini tidak boleh berjalan sebab ada caveat. Bank tidak akan menerimanya. Yang lagi satu masalah dengan caveat ni ialah sebelum bidaan mungkin tak ada caveat. Selepas loan lulus mungkin tak ada caveat. Dalam proses nak disbursement tu mungkin tiba-tiba ada keluar satu caveat. Kalau macam ni, urusan transaksi mungkin akan tergendala. Perlu selesaikan masalah caveat tu dulu. Masalah caveat ni kadang-kadang ambil masa. Rumah lelong dia ada limitation. Dia 90 hari hingga 120 hari kena selesaikan. Tapi kalau anda ada masalah macam ni, macam mana nak selesaikan dalam 90 hingga 120 hari? Kalau anda masih tak tahu benda-benda macam ni akan wujud, elaklah beli rumah lelong. Follow Melissa for more tips.